Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton podcast ni, Keres kita berjaya juga. Alhamdulillah, akhirnya. Ya Allah, projek kita ni lama gila siut. Tu lah. Okey, tapi akhirnya berjaya juga. Dia kok mana pun sebenarnya tak komplit juga ni sebenarnya kan. Sebab kita sepatutnya ada seorang lagi, tapi tak apa, kita start dulu. Sebab kalau kita tak start sampai bila benda ni takkan kita boleh buat. Okey. Apa harapan kita ni? Harapan kita kan? Okey, aku rasa benda ni baru. Okay. Projek yang kita dah lama, actually benda ni kita dah fikir lama kan, kan? Ya, dah lama dah. Aku rasa bertahun lah, aku rasa aku pernah approach kau sebelum ni. Okay. But then kau dah jumpa projek Tambah Pala, which is bagus lah. Aku sangat respect kau punya effort kau on doing that, projek. Dan aku pun ada projek aku sendiri. Aku dengan The Rush. Okay. So siapa-siapa yang biasa dengan dunia larian yang mungkin dah subscribe dengan channel aku, dia dah kenal aku lah. So aku pun tak ramai. Nak sombong sangat pun tak boleh, sebab orang kata kita ni jenis yang akulah. Aku ni jenis yang macam kecil-kecil punya content creator lah. Nak kata famous tu tak lah. So, tapi at least ada something lah kan. Betul. Tak adalah kita tak buat something betul, kan. Sebab kita dah plan. Kita dah plan, tapi akhirnya aku buat hala tuju aku, kau buat hala tuju kau. Okey, time ni kita dah fikir balik, kita collaborate atas satu projek yang baru. So projek kita apa? Projek nama dia Sembang Sembang ni bukan apa, sebab bukan aku dengan Aris saja, ada seorang lagi Aris juga nama dia. That's why nama dia tu AAH, Azimin, Aris dan juga Haris. Aris, Aris. Sembang Kalau biasa orang dengar sembang kan. Sembang ni. So aku nak korang komen kat bawah tu sembang sembang so itu kita punya ni lah, kita punya projek ni Sembang dan kolaborasi di antara dua channel. Dan insyaAllah kita akan siarkan di kedua-dua lah. Mungkin kita akan create satu lagi platform, tapi kedua-dua platform ni kita siarkan juga Sebab aku nampak sekarang ni podcast ni banyak tau bersepah kat luar sana. Tapi bukanlah nak kata kita tak ada idea, tapi sebenarnya podcast ni one of the platform lah yang mana kita orang punya konsep ni, as you guys know, kita akan insyaAllah pada masa akan datang, kalau boleh lah, kita akan berkembang dan kita akan jemput lagi lah kot siapa-siapa yang dirasakan suit lah untuk kita punya platform ni kan. Betul. Sebab target kami ni pejabat awam. Kami bertiga ni pejabat awam, kerja di sektor awam. Dan kami rasa macam kita nak share beberapa kerjaya yang mungkin berkaitan dengan perkhidmatan awam, doktor ke, engineer ataupun kita nak explore juga apa pengalaman-pengalaman pekerja swasta ni. Kan kita duk asyik dengar daripada artis je kan, kalau yang ada lah kan. So kita nak share supaya kepada korang semua, kadang-kadang kita nak dengar juga di sebalik tabir ataupun di belakang cerita apa sebenarnya yang berlaku. Dan kita rasa kita nak bagi something yang best juga lah untuk you all tengok. Kadang-kadang tengok menarik, best je dia ni kerja, tapi sebenarnya belakang tu tak best pun. Itu je sebenarnya. So pekerjaan ni kau tahu je lah, ada orang dia boleh cakap openly dekat kamera, dekat dekat netizen. Ada orang bendalah dia tak boleh cakap. Contoh macam adik ipar aku, dia ada yang terlibat dengan Cobra. Cobra ni adalah satu unit Cobra untuk custom tau. Kalau korang pernah tahu dulu, penubuhan Cobra ni barulah di kalangan pejabat awam, yang mana dia orang kena protect keselamatan dan kesejahteraan unit custom tu sendiri. So aku pun tak tahu. Untuk protect unit dia. So dia tak ada kena-mengena dengan keselamatan negara. Dia lebih kepada dia orang punya unit lah, custom tu sendiri. Please correct me, tapi aku dengar ni first hand information daripada one of the Cobra members lah. Sebab benda ni berlaku waktu aku kahwin ada seorang anggota custom meninggal disebabkan oleh ancaman keselamatan. Memang waktu aku kahwin tu 2013
Yelah sebab apa ni, kerja-kerja macam ni kita nampak macam sempoi, immigration, custom, tapi sebenarnya ada orang yang boleh ancam mereka sampai extent yang boleh hukum ancaman bunuh kan. Itu yang bagus lah. Ditubuhkan unit lah. At least orang yang kerja custom ni dia rasa ada protection lah. Ya, betul. Bagus lah. So aku rasa benda-benda macam ni yang orang awam kena tahu. Sebenarnya penjawat awam ni actually dia banyak lagi benda yang yang dia orang tak tahu. Di sebalik tabir ada benda boleh beritahu, ada benda yang tak boleh beritahu. So kita kena stick to the 3R punya rule tu lah kan. Religion apa lagi? Religion, royal, dan satu lagi tak ingat aku. Apa lagi? Nanti kita tulis kat sini. Tulis aku kat sini. Benda-benda sensitif lah. Race. Benda-benda yang melibatkan racial punya ni. Kita tak, kalau boleh jangan pergi ke situ lah. Okay. Sebab kita memang tak adalah nak tuju sangat ke arah benda yang secret, rahsia, sulit. Tapi kita nak experience tu. Kadang-kadang ada saat-saat gentir yang contohnya dalam satu operasi di Lahad Datu. Contoh kan. Ada kita boleh bawa polis ke atau askar yang terlibat dalam tu dan boleh kongsi dengan kita. Sebenarnya kita tak adalah nak cerita secara detail, tetapi kita nak tahu apa perasaan dia, apa pengalaman dia yang mungkin tak pernah diceritakan. Untold story yang sebelum ni. So yang tu yang kita nak cuba gali lah dalam Sembah. Tapi bukan je terikat dengan itu, mungkin kita boleh explore lagi banyak kategori ataupun genre of cerita kita lah. Tapi at least kita start dengan something lah yang you all boleh dengar, boleh minat untuk tahu apa sebenarnya latar pekerjaan kita. Aku ingat kita start dengan background masing-masing kot. Boleh, tak masalah. Macam mana men, kau nak start dulu ke? Aku start dulu tak apa. Sebab aku actually aku pegawai kerajaan, pegawai tadbir dan diplomatik. Aku kerja tak banyak agensi, tapi aku pernah duduk di satu agensi yang rapat dengan orang nombor satu negara lah. Tapi benda tu bukanlah satu privilege, tapi sebagai satu tanggungjawab yang sangat besar lah untuk kita serve the number one. Tapi ianya satu pengalaman. Mungkin kita tak boleh nak cerita habis. Aku mungkin boleh cerita sikit-sikit sepanjang kita berpodcast di dalam siri-siri nanti. So aku akan menambah, sebab kalau cerita panjang aku panjang kita kan. Aku rasa bateri ni pun tak cukup. Kan, sebab banyak cerita, banyak benda yang mungkin you all nak tahu, keputusan-keputusan yang bukan nak tahu keputusan tu dibuat macam mana, tetapi apa berlaku di belakang sesuatu peristiwa besar lah. Mungkin yang aku boleh share. Aku pernah bekerja di 1, 2, 3, 4, 5 agensi dah sekarang. 5 agensi. Tapi latarnya lebih kurang sama lah semua. Sama. Kau macam mana, Riz? Aku ni cerita macam ni. Aku rasa kita berjumpa di satu jabatan yang sama. Tak boleh cerita jabatan tu. That is how I met Azimil lah. Kita orang dekat JPM lah. JPM, Jabatan Perdana Menteri. Dan maksudnya lepas tu aku masih lagi stay dengan jabatan yang sama. Aku ada kesetiaan kat situ. Sebab aku ni orang yang predictable. Maksudnya predictable tu dia comfort. Dia kalau boleh nak duduk situ sampai pencen. Okay. Tapi sebab yalah, kita pun faham lah kan, ada polisi tak boleh duduk satu-satu jabatan tu tempoh masa yang lama. So sebab tu, dan sebenarnya untuk kemahiran kendiri pun is a good thing untuk kau pergi tempat lain sebenarnya. Pertama, kau ubah environment kerja. Kedua, kau ubah kau punya circle of friend. Kan. So at least kau jumpa kawan baru ni. Betul. Orang lain semua dah bertukar ganti dekat jabatan tu. Asyik muka kau berbelas tahun dekat satu tempat tu lah. Satu lagi kita bila kita keluar ke jabatan yang baru, kita akan lebih appreciate jabatan lama. Sebelum ni kita tak rasa bahawa jabatan tu okey, tapi bila kita keluar, nampak kadang-kadang jabatan yang baru ni tak okey dari segi environment dia, kawan dan sebagainya. Jadi aku ingat kalau kita ubah tempat ni, dia satu refresher lah kepada kita kan. Sebab kalau kita duduk kat situ, sebab innovation ni, manusia ni dia boleh berinovasi lebih kurang dalam 5 tahun je. You buat benda-benda baru, lepas tu kau dah buat dah semua. Lepas tu dah habis dah kau buat kan. So apa yang kau nak buat lagi?
Kau dah tak ada benda nak buat. Last sekali kau akan mandom dan duduk kekal di situ tanpa inovasi yang baru. Jadi kalau kita pindah ke jabatan baru, kau akan nampak beberapa perkara yang kau boleh innovate based on experience kau sebelum ni, ataupun idea baru aku boleh buat. Instead of kau sebelum ni duduk kat luar, tapi kau duduk komen dia banyak, tapi kau duduk kat dalam tu kau boleh ubah itu aku punya konsep Aku setuju perspektif yang berlainan. Bila kau duduk dekat satu tempat, kau tak boleh nak compare tau. Tak So boleh. bila sekarang ni baru aku keluar daripada kepompong tu. So kalau korang tengok Azimin dah 5 jabatan lah, 5 tempat kerja. Aku baru GPM lagi dan JPM dan last sekali KPP lah. So actually baru 3 lah, 3 tempat. Betul. So dari segi komparatif tu aku tak boleh nak bagi pendapat sangat sebab aku tak banyak pengalaman. Betul. Tapi it's a good thing sebenarnya, experience lah pada aku. Bila kau ada kat banyak tempat, kau bukan buat satu-satu bidang. Yelah, knowing that macam kita PTD kan, pegawai tadbir diplomatik ni dia ada berapa sekarang ni? Ada 8 Ada 8 core business. Ada 8 core business. Maksudnya kau boleh pergi banyak lagi sebenarnya. So barulah skill kau berkembang. Lepas tu satu benda lah aku perasan tentang nak menaikkan skill diri ni, kau memang kena belajar. Betul. It's a lifelong punya lifelong learning lifelong learning kan. Sebab kalau kau tak jumpa situasi baru, kau tak jumpa problem baru, kau tak akan belajar. Yes. Dia halang kreativiti kau tau. Kau akan belajar melalui problem. Ya. Sebab kalau kerja hari-hari kau dah buat kerja sama, benda tu je skill yang kau ada. Sebab tu kalau kita perasan orang yang duduk di jabatan yang lama, sebenarnya dia bukan create expert pun. Ya. Dia akan buat kerja tu berulang kali, dan akhirnya sambil bawa kereta pun boleh bawa. Boleh. Macam aku nak cerita kalau aku tukar kata, "Weh bro, aku dah kena pindah bro sebab aku sambil bawa kereta aku boleh selesaikan masalah bro." Kalau kau punya situasi sambil kau bawa kereta kau boleh selesaikan masalah, maknanya kau dah expert lah. So kau keluar. Betul. Sambil bawa kereta, mata kau perhati kan, bawa ke depan tapi kau boleh cerita kat orang, okey kau buat ni, kau buat ni. Itu maknanya kau dah sampai satu tahap yang expert dalam tu. So kau keluar. Pada aku berbeza lah macam kita dengan skim lain. Aku bukan nak menangkan skim kita orang korang kena faham. Tapi it's a good thing yang mana kita ni boleh ditempatkan dekat mana-mana jabatan. Level federal boleh, state boleh kan. Daerah boleh. Daerah boleh, overseas boleh. Yes. Which is pada aku rugilah kalau daripada perjalanan servis kau peringkat junior sampailah ke manager kan, kau masih lagi satu tempat yang sama. Betul. It's such a waste of human resource lah pada aku. Betul. Peluang sebab banyak peluang yang kita ada. Okay Riz, seterusnya kita boleh cerita lagi boleh, time to time based on episod-episod yang akan datang. Boleh. Kau tidak tak habis bang. Kalau kita panggil EJ dia, kita kongsi lah, share. Kita tidaklah kita minta dia je bercerita. Kita boleh share dan ni sebab kita punya style dah borak-borak tau. Borak dan sembang. Aku minta izin kau minum sikit. Kita ditaja oleh Costa. Episod pertama dapat Costa lah. Dia sendiri. Duit gaji Gaji baru masuk. Gomen. Azimin belanja. Okey. Sebab dia pelik. Episod pertama memang betul Costa taja, tapi kami bayar kat Costa. Bukan Costa bayar kami. Dan satu lagi, kita dekat open studio kita. Sebab aku dengan Azimin memang suka nature. Nature, dan kita punya idea ialah tak nak buat dalam studio sebab pertama studio ni dia tutup sikit lah. Lepas tu kena ada lighting and all. Macam ni kau pacak je tripod 2, ada 2 kamera, settle. Betul. Cuma ada nyamuk sikit itu je lah. Sebab kita nak kelainan, sebab podcast ni biasa orang nak dengar sound je. Betul. Dia tak tengok sangat pun studio macam mana bentuk dia. Lokasi kita kat mana? Okey, lokasi kita adalah di Wetland. Ini pun ditaja oleh Wetland. Tajalah sangat. Ditaja oleh Wetland. Secara percuma tau. Okey, kalau mana-mana tempat nak kita buat nak promo, boleh panggil kami untuk berpodcast. Di Putrajaya sebenarnya banyak tempat menarik. Kalau you all boleh explore Putrajaya, sebenarnya kami duduk di Putrajaya pun tak habis lagi nak explore sebab banyak sangat tempat menarik sehingga kan tak terpergi kot kan. Betul. Banyak orang luar banyak datang ke sini. Okey. Aku dengar kau baru balik daripada satu misi.
Misi minggu lepas kan? Misi, Alhamdulillah. Misi awal bulan 5. awal bulan. Awal bulan 5. Okey, alright. Awal bulan 5 Cerita hari sikit. tu, okey, Alhamdulillah. Thank you, man. Sebenarnya aku ni bukan runner orang kata true lah. Dia sebab dia ada evolusi lah sebagai seorang runner. Bila-bila kau start dengan road run kau akan mesti nak pergi ke arah running yang lain. Running ni untuk pengetahuan korang adalah satu sukan yang pada aku dia tak banyak kos sangat lah. Contoh nak banding dengan basikal. Sebab aku juga pada masa yang sama adalah seorang cyclist. Cyclist kan? Tapi bila aku start cyclist, aduh, Rabak weh. rabak serius. So aku ada basikal. Aku ada basikal kat rumah. Itu pun kawan aku sponsor. Dia kata ambil basikal aku tak pakai. So aku naik basikal tu rasa 2 kali kot. Lepas tu aku kena slip disc bro. Aduh. Dah tak boleh. Itu basikal apa? MTB ke? Tak, basikal road. Oh, road bike. Road bike. Sayang Nice kat basikal tu. Kawan aku dia pinjam. Dah bagi pinjam. Aduh. So I'm sorry to hear about your slip disc, man. Sebab slip disc dengan physical activity ni kena hati-hati lah. Dia kena tak boleh. kurang sikit lah impact tulang belakang. Betul. Okay, just to get back on story running ni. Running ni pada aku dia kos yang paling rendah sepatutnya. Tapi bila kau dah start dengan beli jam kan, kau beli kasut, dia akan jadi sedikit pricey. Tapi jangan risau, dia still lagi bukan macam cycling lah. Dia masih ni lagi. Cycling tu kau dengar basikal pun dah takut harga dia. Betul. Tapi kau untung dapat member bagi. Dia kata kau, sebab dia pujuk aku. So aku kata aku tak ada duit nak beli kan. Dia kata okey ambil basikal aku dulu. Untung, sampai sudah ambil. Untung bro, serius. Brand apa tak tahu? Apa lah, lupa lah. Tak lupa kan? Tapi okey lah basikalnya. Okey lah. Sebab dia dah upgrade. Ini masalah perangai orang naik basikal ni satu hal. Dia beli satu, lepas tu dia upgrade. Kau jangan aku terasa. Upgrade Aku kan. masih lagi setia dengan satu lah. Tak upgrade lagi. So as you know, macam running dengan basikal memang beza. Tapi kalau bila kau start running lama-lama, dia jadi bosan tau. Macam aku lah, aku dah road run. Lepas tu ada seorang brother ni, budak sekolah aku lah. Nama dia Mahyudin, budak PTD kat. Tapi senior aku, dia kata, weh kau try kau try trail run. So trail run dan road run adalah dua benda yang berbeza. Kita 6-7 loh. 6-7. Dia dua benda yang berbeza lah. Road run ni kau lari dekat atas jalan raya. Trail ni kau lari kat sini. Dekat dalam hutan. Tanah yang tak rata. Dalam hutan. So, the best thing about trail ni ialah kau dapat udara segar. Dan kau tak menghidu semua asap-asap kenderaan dekat jalan raya. Tetapi dia ada pro and cons. Masing-masing ada pro and cons lah. Cons untuk trail ni, apa-apa berlaku dekat kau dalam trail jauh daripada checkpoint, contoh kau dekat ketinggian 1400 atas aras laut ke, ataupun jauh dalam ke pedalaman kawasan orang asli ke apa ke, if anything happen to you, susah sikit medik nak datang kat kau. So kalau kaki kau terpelecok, kau kena seret lah. Yes. Gila. Sampailah checkpoint yang ada bantuan boleh masuk tu. So itu yang pada aku kena hati-hatilah orang yang main trail. Kalau tak ada partner mati lah. Partner ataupun checkpoint yang jauh, ataupun dia terlalu checkpoint dia orang kata boleh nak masuk dengan helikopter je. Contoh. Ada je tempat-tempat yang dia panggil EG elevation gain, yang EG dia tinggi. Elevation yang tinggi-tinggi, so kebiasaannya checkpoint dia tak sampai dan medik susah nak masuk ke dalam tu. So pada aku cons untuk trail ni, pertama dari segi safety lah. So kena hati-hati, siapa yang lari kena tengok atas dan kena tengok bawah, bawah atas. Kalau road dia clear. Kau tengok je. Kau tengok orang depan follow je lah. Follow. Orang tu terpelewak kau lari kan. Sebab as you guys know, dulu pernah satu negara digemparkan dengan kes kehilangan yang acap. Yang di Perak tu kan. Yes. Acap meninggal. Buat tempurung. Wallahualam meninggal ke ataupun tak dia jumpa dihilang sampai sekarang Ya. Dalam satu trail lah. Aku rasa Gopeng Trail, something like that lah, aku dah lupa. Di Gua Tempurung. Gua Tempurung, yes. So kita kena faham dekat hutan ni ada tempat mistik, man. So bila kau lari, aku sendiri terasa bila putus dengan orang belakang dan orang depan, aku hilang sekejap tau. Ini cerita betul bang. Ini cerita betul. Aku tak maksudnya hilang? Aku hilang, aku tak nampak dah laluan trail tu. Dan tiba-tiba dia jadi rumput. Dia jadi rumput. Sepatutnya dia tanah. Sepatutnya dia tanah tempat kau berlari. Tapi aku hilang. Sampai jalan tu jadi kecil, last kali rumput. Cakap, damn, aku pergi mana tu?
Aku patah belakang tak ada jalan, patah depan tak ada jalan. Tak ada jalan tu maksudnya jalan trail. Sama ada jadi macam sekarang ni lah. Boleh kata sesat lah cerita dia. Tiba-tiba kau hilang. Aku ingat itu the first trail aku tahun 2018 kot. Bila aku join dekat Semenyih dulu. Aku dah lupa dah apa nama. Semenyih Eco Trail ke apa ke. Aku tak tahu sama ada aku je yang sesat. Ataupun orang lain pun sama. Ataupun orang lain pun sama. Tapi one thing aku buat dalam hutan ialah aku azan. Itu yang menyelamatkan aku. Kau azan lepas tu dia keluar? Ini semua dengan izin Allah Ta'ala. Aku azan. Cerita ni boleh jadi kelakar dan boleh jadi agak seram sikit sebab dia ada unsur-unsur mistik. So aku azan, aku jumpa jalan balik. Itu je lah. Berapa minit kau duduk? Aku start tu lebih kurang, dia tak lama, dalam 10 minit. Lama. 10 minit? 10 minit. Lama. Aku ingat 1-2 minit je. Tak ada bro, 10 minit bro. Aku pergi belakang tak jumpa jalan. Aku tiup whistle, tak ada orang dengar. Aku tak nampak orang belakang, aku tak nampak orang depan. Dan aku rasa macam aku dah lost. Sebab aku rasa kau tengah, sebab dia bila kita berlari ni kita macam shock. Kadang-kadang kita kau tengah berlari, kau rasa macam kau tengah enjoy. Kadang-kadang mind kau terfikir lain. Lost. Kau jalan, body kau bawa kau ke situ kot. Lepas tu kau patah balik. Aku patah balik. Aku cuba nak patah balik tapi aku tak jumpa juga sempang. So macam aku mana rasa aku macam tersalah sempang. Aku azan bro, aku stay. Lepas azan, lepas tu nampak tu jalan? Azan, Alhamdulillah, aku jalan je. Aku ikut hati aku, jalan ni kot, jalan betul. Okay. So one thing waktu tu aku mula-mula belajar trail lah. Sebab bila kau main trail, kau kena ada jam yang support GPX file. So kau kena download dulu GPX file tu. Ini semua ikhtiar kita, tapi kalau kau nak sesat, kau sesat juga. Na'udzubillah min zalik lah, minta jauh lah. Dia mana jam ni, dia ada track dia? Ada track dia. So setengah jam lah, bukan semua jam. So aku pakai ni, Alhamdulillah lah, aku pakai Phoenix. Ada rezeki lebih sikit. Mahal lah. Nak kata mahal pun, aku takut lah nak cakap mahal. Rupa sama tapi lain. Aku pakai Garmin Phoenix. So Garmin Phoenix 8 ni dia boleh upload GPX file. So biasanya organizer akan bagi kau GPX file lah. Okay. Sebab daripada satu, memang organizer sediakan checkpoint tu makan dia meriah men. Ada bubur, ada macam-macam jenis buah, ada pisang, ada tembikai, ada cekodok, ada ayam goreng, memang best gila. Ada tak tersalah checkpoint? Takut checkpoint bunian? Ada. Tengok meriah dengan putih bro, semua. Bro, aku dengar cerita-cerita yang zaman itu menarik buat satu episod kan. Betul, boleh. Kan? Boleh. Seram untuk trail kan. Untuk trail. Tak, bukan aku je encounter kau tahu. Ada ramai lagi encounter yang tersalah masuk dimensi. Lepas tu dia keluar. Boleh keluar tu macam aku lah tadi. Aku Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan aku azan. Aku azan ni ada yang sampai berjumpa. So mungkin juga acap tu. Nauzubillah, aku tak pasti sebab benda ni it can be anything. Mungkin dia pun dah letih. Sebab korang kena tahu bila cerita dia ultra. Okey. Bila korang main road dia habis sampai 42 km. Itu nama dia full marathon atau orang panggil marathon lah. Okey. What happens selepas 42 dipanggil sebagai ultra running. So aku ni adalah pengalaman pertama aku join Merapoh Trail Forest Rain Forest Trail 2026 baru-baru ni, awal bulan Mei hari tu. Ni t-shirt dia tapi finisher dia tengah basuh. Nanti kan pakai banyak kali Azmin komplain lah bau busuk bro. So yang tu dah basuh, so aku pakai dia punya baju running dia lah. Baju banyak nyamuk. Okay, baju apa nama tu ada 55 dia tulis kat situ. Tapi jangan risau, ni betul aku dah 55 km 55. Alhamdulillah lah. Tak apa, nanti kita tunjuk kat video kita nanti gambar video. Tak percaya. Nanti kawan kau tak bawa Tak bawa. Punyalah aku ingat nak bawa. Tadi nak bawa tadi. Yalah, aku terlupa. So anyway, what happens selepas 42 ialah ultra. So ultra ada banyak. Pertama macam aku join tu kategori 55 Merapoh. Okey. Dia ada organizer dia buat 60, ada organizer buat suka-suka dia. Dia tak fix lah. Dia tak fix lah. Dia macam kalau marathon dia 42 fix kan. Fix. Kalau half marathon 21. Dan road run pun ada ultra dia. Tapi ultra dia atas road lebih 42 kilo. Tak ada lagi ultra. Tapi dia jalan dekat road. Mungkin dia boleh ulang-alik stadium pusing berapa kali kau mampu. Tu pun kira ultra juga. So what happens selepas 42, anything 43 pun kira ultra. 49 pun ultra. Dia janji lebih pada 42. So yang ini aku berjaya Alhamdulillah. Aku punya virgin lah orang kata. Tapi tu first try kau kan? First try. Gila lah. First try. Jangan tiru aku aku tak ada training. Itu dah pasal. Alhamdulillah ni semua izin Allah Ta'ala. Aku tak ada training. Tapi dia ada tapi.
Tapi aku teruskan whatever aku punya rutin larian aku. Setiap minggu at least kalau paling bodoh hujung minggu aku akan buat long run. Artinya Sabtu Stamina 10 kilo, Ahad 10 kilo. So at least seminggu 20 kilo aku sebat lah kalau boleh. Oh, maksudnya sekarang ni kau tak training di trail tapi kau training road. Road sahaja. Tapi sebab stamina. Stamina purposes lah. Sebab trail mainan dia guys bukan macam road tau. Trail mainan dia ialah inclination. Panjat. So maknanya dia punya kau kena 2 kali ganda lagi kot stamina dia. Walaupun trail tu kata dia 30, kau tak boleh samakan trail 30 tu macam dengan road. Gila. Road 30 dengan trail 30 tak sama. Beza. Sebab dia akan tengok kepada EG, elevation gain. So benda pertama sebelum kau join apa-apa trail, kau kena tanya dia punya elevation gain. Oh, dia ada pertambahan elevation. Kalau pertambahan elevation tu dah main 500. Gila. Dah main 1000. Dah macam nak panjat Kinabalu. Itu kau faham lah, sendiri mau faham lah. Elevation gain ni kalau aku sebagai layman aku tak pernah terlibat dalam ni, mungkin pertambahan kenaikan paras laut lah. Ya, berapa daripada one level kepada one level. Contohnya kau sekarang ni berada di 100 meter paras laut, kau kena naik sampai 1000 meter. So dia pertambahan tu jadi 900. Betul. So makin tinggi ataupun dia mendatar je, tapi tak logik lah kalau train mendatar je kan. Logik lah. So Merapoh ni dia lalu mana? Dia lalu Gunung Tahan lah. Okey, Merapoh ni adalah salah satu pintu masuk kepada Taman Negara dekat Pahang. Geopark dia. Dan dia dekat daerah Lipis. Tapi aku duduk kat homestay Gua Musang. Okey. So aku tak jauh. Merapoh tak jauh. Gua Musang aku ambil homestay kat situ, homestay Kak Ji lah. Kak Ji. Kak Ji ni memang rancangan ini ditajuk oleh Kak Ji. Korang kalau nak duduk main trail dekat area sana Merapoh, tolong ambil homestay Kak Ji. Betul. Okay. Aku memang dah 3 tahun 2 tahun berturut-turut dah. Memang kat situ lah. Kak Ji ni homestay complete bro. Ya. Complete, memang best. Dalam murah. Murah kan? Murah. Kak Ji, ni tolong sponsor kami punya podcast. Kita buat tempat dia lah. Dia sponsor tempat. Go Musai. Okay. Apa ni, so aku duduk homestay kat situ hari Jumaat, 1 Mei hari buruh. So aku pergi, lepas tu 2 Mei tu starting dia punya race tu lah. So 55 kilo ni aku habiskan dalam tempoh sikit lagi nak cut off time. Berapa dia cut off time? Cut off time dia 14 jam. 14. So aku habis 13 jam. 13, okey lah. So aku start pukul 4.30 pagi, habis pukul 5.30 petang macam tu. Oh, dia 4.30 pagi, maknanya dalam hutan tu malam-malam? Dalam hutan tu, gelap. So kau pakai lampu ke? Pakai lampu. Yes. Gila. So bagus ni pasal Merapoh ni untuk siapa-siapa newbie. Untuk siapa-siapa newbie yang tak pernah trail, aku rasa Merapoh is one of the best trail sebab dia ada gabungan gua, sungai, bukit. Oh, menarik. Itu dia. Menarik. Oh, mana lalu kot gua? Lepas tu masuk sungai. Oh, menarik. Lepas tu bukit. Dia tengok route lah. Route 30 lain. Okey, dia start dengan 10. Lepas tu ada 30. 10, 30, lepas tu 55, 100. Lepas tu 100 miles. 164 kilo bro. Gila. Lagi jauh. Silap aku rasa dia pergi Rawak. Dia pergi 2 hari lagi. Daripada Merapoh kau kena jamak tu. Kau pernah tak semayang? Kau jamak. Jamak 5 waktu. Iya. Tapi kau tak pernah lagi lah. Kau pergi maksimum 55 lah. Sebab aku 55 memang 1 hari je. Artinya pagi tu gerak, petang tu dah habis dah. Ini ceritanya siapa yang main 100. Member aku main 100. Dia punya trail tu dalam cycle ke ataupun dia pergi, dia ending kat lain? Ending tempat sama? Ending kena tempat sama. Oh, tempat sama lah. Ya betul lah sebab barang kau ada. Barang, kereta semua kau park kat situ kan. So untuk siapa yang main 100, dia ada looping lah. Artinya kau dah habis satu loop 50. Kau letak barang kau, lepas tu kau tukar, lepas tu kau sambung balik. Macam tu lah. Lepas tu kau ikut kau lah. Siapa-siapa yang main 100 mungkin nak tidur. Kau tidak, kau tak tidur bro. Badan kau tak tidur. Gila kau. Oh, dia tidur tu sambung balik. Tidur sambung balik. Biasanya tidur dapat 15 minit. Tengok orang lah. Kau kena pasang jam. Kau tidak, kau tidur Telajak 2 hari tidur. Sampai cut off time, mati kau. Menarik Menarik trail ni. Tapi trail ni dia beza dengan road. Road ni is all about speed. Speed, yes. Tapi trail is all about endurance. Endurance, ya. So pokok pangkal dia siapa nak main trail, kau kena belajar nutrition.
Pertama kena pastikan kau punya otot tak cepat cramp. Nombor 2, kau jangan lapar, tak boleh bro. So kau kena nutrition, kau kena jaga kau punya nutrition. Siapa nak main ultra, kena main nutrition. Artinya dia tahu selepas 1 jam dia kena ambil sumber berapa gram. Berapa gram kau kena sumbat masuk dalam perut lah. Itu kau calculate semua lah? Calculate lah. Sebab aku memang dah ada, aku bukan nak kata aku ni otai, tapi at least pengalaman road run aku membantu sikit sebanyak lah untuk main sebab trail. Sebab kau dah start dengan benda yang simple, yang tak perlu jaga nutrisi pun. Tapi yang tu kau dah buat, so pergi road senang lah. Sebab dia jadi asas lah. Tapi sebenarnya kalau korang tak tahu nutrition sangat pun tak apa, sebab dia dah ada checkpoint. Betul. So dekat checkpoint tu banyak gila makanan. So balon je lah. Balon je. Dia sampai checkpoint makan je, janganlah belagak pula kan. Betul. Takut lepas tu 2 km besar. Betul. Tapi satu musuh kita lah waktu trail run ni, kau jangan bagi cramp. Yes. Once kau kena cramp, kau tak boleh bro. Kau tak boleh sek kaki kau. Memang kau DNF lah, dia panggil did not finish DNF. Betul. Macam kita lah, macam aku sebelum ni aku pernah masa belajar dulu, aku pergi daki gunung ke apa ke. Memang ni pun, memang cramp tu musuh lah. Kalau kau dah start cramp, kau patut stop kat situ je. Kalau kau teruskan lagi, lepas tu bukan kau yang serit kaki, orang lain kena pikul. Aku pernah satu pengalaman, aku naik Gunung Ledang kan. Aku ada satu kejadian tu, budak depan aku, dia masa tu dah kata di gunung ni dia tak boleh cakap benda-benda ni kan. Kau tak boleh cakap besar, sama macam trail. Trail pun sama. Kau janganlah nak besar. Ni dia cakap belagak sangat. Aku pergi Gunung Ledang, aku tak jumpa pula Puteri Gunung Ledang. Dia cakap macam tu bro. Lepas tu depan aku, dia ni badan besar, dia masuk kaki celah akal. Serap. Celah itu masuk, prap. Bunyi. Aku ingat patah, kata patah dah ni. Tak boleh jalan. Bila tak boleh jalan, pikul baik. Ada nasib baik. Aku punya batchmate jugalah. Dia sekarang ni batchmate di PTD. Dia ni sama, mamak ni nama Roslan. Dia pikul baik. Budak tu turun bawah. Pap. Budak tu besar gila badan dia. Turun. Sampai kaki bukit, dia boleh jalan bro. Dia boleh jalan terus bro. Tapi yang bunyi tu? Aku tak tahu bunyi apa. Mungkin bunyi akar tu. Boleh jalan. Tak. Boleh jalan. Boleh jalan bangun. Kau nampak? Gila. So masuk hutan memang kau kena jaga mulut lah. Depan aku dah sembang dengan dia je sama. Tak jumpa apa tu Gunung Ledang ni. Perak masuk kerak pada terus. Tu satu kejadian. Satu lagi kejadian di Gunung Angsi. Gunung Angsi aku bawa few budak sekolah, budak IPT naik panjat bukit Gunung Angsi. Lepas tu ada budak cramp. Budak cramp dah tak boleh jalan. Kena usung. So aku dah terpecah dengan grup yang depan, dah lama. Dia dah ke depan. Masa tu dah nak gelap. Aku slow moving lah usung budak-budak ni kan. So aku lebih kurang ada dalam 30 ke 40 orang lagi yang ada dengan aku. Sangkut baik. Serius lah. Sebab bila slow moving, sangkut ke atas tu. Ni satu masalah aku nak bagi remind siapa-siapa guide yang maling gunung ke apa. Kalau berlaku kejadian macam tu, janganlah tinggal. Aku kena tinggal baik. Serius lah? Ya, dia tinggal shoot. Aku tinggal dengan budak-budak aku ni. Semua guide. Aku tak pernah, aku bukan guide, aku pengiring je. Budak-budak aku dengan aku ditinggalkan. Dia orang kata, okey saya nak turun nak pergi cari bantuan. Sampai sudah tak datang Sat. Bahaya tu. Dia tinggal dia turun sebab dia dah tahu lalu. Zaman bila kau kena? 2006 tak silap aku. Okay, lama juga. Lama juga lah, dan 20 tahun lepas. Tapi gila dia tinggal, aku ke atas ni lost. Okey kita diam, relax. Aku kata okey tak apa, kita slow-slow. Tapi yang sedihnya adalah ada budak turun baik. Dia turun, dia budak ni ada akal sikit, dia turun ikut sungai. Dia kata sungai ni akan sampai ke bawah, betul lah. Betul. Memang confirm lah kan. So itu jumpa budak lah tu sebenarnya dalam hutan. turun. Ada sebahagian aku follow, aku jalan slow-slow, malam gelap sampai jumpa trek balak. Sampai trek balak aku kata okey kita turun sini, kita tunggu sehingga bantuan sampai. Member aku kat bawah, kita orang tak ada walkie-talkie apa semua. Ya walkie-talkie kan mamat guide tu. Yalah. So apa berlaku, orang bawah ni, member aku kat bawah ni tanpa guide, dia naik atas. Dia track balik. Dia kata okey korang macam mana, selamat. Okey. Tunggu, kita orang dah contact 4x4 punya team dengan radio Amato Negeri Sembilan. Datang 4 wheel datang ambil kod track balak tu. Pukul 3 pagi baru keluar. Ada line? Tak ada line. Tak ada line. Dia pakai Amato. Amato tu apa? Radio Amato yang area tinggi tu. Satellite phone? Ya. Gila kau. Gila memang ni. Tak, siapa yang bawa satellite phone tu? Tak, dia orang bila dah tahu ada team yang tak sampai. So
member aku yang kat bawah ni dia ada connection dengan Radio Amatur punya tu, dia contact Radio Amatur tu, Radio Amatur punya team dengan 4x4 dia datang ambil. Tu sebab nak cerita je, bukan nak cerita pasal tu, cerita pasal krem tadi. Betul. Sebabkan seorang krem 30 orang sangkut. Betul. Inilah apatah lagi ni kan. Tapi dia berbalik kepada cerita tadilah. Dia sebenarnya dalam hutan ni kau kena jaga kau punya tutur kata. Main trail ke, hiking ke, number one is mulut. Sebab kau tahu alam ni bukan kita je. Ya, betul. Ni nak pergi ke sembang serang. Tapi tak apa, menarik kan? Menarik kan? Episod 2. Episod 2. Okay, best. So aku ending aku punya Merapoh tadi. Alhamdulillah lepas aku dah orang kata 55 ni sebenarnya aku punya strategi ialah sebab aku tak training tau 55 Aku training paling jauh pun macam aku cakap setiap minggu 10 campur 10 20 lah. 10 je. Tapi dia lari serentak sampai satu hari 55 aku tak pernah. So bila aku tengok jam pun, aku lari dah lebih 42. Masa tu badan kau dah ni ya. Maksudnya badan aku masa tu aku tak tahu nak kata apa. Masih okey ya. Masih okey lagi. Tapi ada sedikit lah otak ni dia penat. Otak tu penat, badan pun dah penat. So apa sebenarnya motivasi aku ialah memang COT, cut off time. Sebab cut off time kata kau nak tak nak memang kena habis before pukul 6.30. So aku habis 5.30. Sejam sebelum COT tau. Bahaya tau. Tapi aku memang tak lari sangat lah. Sebenarnya aku dah lunyai selepas orang kata apa, dah sayur lah sampai 30 km badan aku dah letih sebenarnya. Ya, tapi semangat. Sebab kau rasa macam alang-alang aku dah buat ni, aku kena selesai. Kalau tak, aku boleh pencen je. Sebab ni first time kau. First time. Sebab benda tu akan... Lagi satu kau bayar bayar. Merapoh ni bukan murah Merapoh ni makan ratus juga. Tapi dengan aku rasa homestay lagi apa semua. Tapi aku rasa mungkin sebab dia bayar mahal tu menjadi faktor semangat untuk kau. Kalau dia bagi bayar 50 macam masuk tak ada. Marathon je tak. Itu sebenarnya event-event ni dia sebenarnya latih kau untuk letak goal setting. Yes. Dia sebenarnya dalam hidup ni kita kena ada goal setting. Ya, betul. Kalau kau tak ada goal setting, kau tak buat semua benda-benda tu semua. Betul. Kan? Siapa sangka kau boleh habis 55? Aku pun tak sangka aku boleh habis 55. Betul. Tapi bila dah nak ujung tu, aku hampir dah nak DNF. Aku nak je angkat tangan, cik bawa saya keluar. Ni kalau DNF, dia datang dengan kau, dia ambil gunting, dia potong tau nombor kau. Potong, lepas kau stay je lah kat situ. Tak Nanti dia ada 4x4 punya apa, pick up truck something like that lah. Kalau tak, kau kena jalan tau sampai habis. So cerita dia sama je. Kalau kau DNF sama kau je kena baik selesai kan. Cuma slow je lah kan. Tapi Merapoh ni siapa yang beginner sesuai sangat sebab dia punya EG dia tak sama macam trail run yang lain lah. Contoh macam hari raya, aku panggil hari raya lah. Hari raya bagi budak-budak trail ialah Cameron Ultra. Di Cameron. Malaysia. Di Malaysia, Cameron. Okay. Yang tu ramai berebut lah. Kau baru niat kan, sahaja aku pop habis dah sold out. Dia macam ni lah, macam Standard Chartered lah. Standard Chartered Marathon kan. Aku pernah join bro. Aku punya matlamat, aku sebenarnya tak pernah join marathon, half marathon tak pernah. 10 km pun aku tak pernah. Tapi aku fun run? Aku masuk fun run, tapi fun run aku attack apa? Aku attack Standard Chartered saja. Aku berjaya. Aku berjaya ambil. Boleh masuk So aku dapat sekali tu dan sekali tu je. First and last. So kalau orang kata awak pernah pergi apa ni fun run ni? Dengan bangga. Dia bangga je. Sebab orang berebut bro. Orang berebut nak masuk kan. Sebab benda-benda macam tu dia ada prestige sikit ada prestige lah berbanding dengan competition lain. So aku ada lah baju tu. Baju dengan medal tu. Okay. Kan, satu je aku gantung kat rumah. Kau mesti panjang banyak kan. Banyak gila. Aku dah bukan nak belagak tapi alhamdulillah sebab aku road run ni aku tak laju Aku punya pace dalam 78 je. Bukan 67 tapi dia 78 je. Tapi okey lah sebab pada aku tak nak podium bang. Kita lebih kurang 40-an. Kau ada 40. Betul aku 44 kan. So aku 46 lah tahun. Tua dah bang. So apa kau nak sangat pun, aku mana boleh nak podium. Kau nak veteran, kau nak main dengan apa budak-budak Kenya apa semua tu kan, ataupun pakcik-pakcik Cina yang apa yang hari-hari duduk bangun pukul 4 pagi kan. Betul. Tak boleh bang.
So aku punya pendekatan on recreational punya competition ni is always recreational. So recreational ni maksudnya bukan kompetitif lah. Betul. Bukanlah sebab kita semangat tak ada kompetitif, tapi sebab kita tahu kita ada benda lain yang kita kena jaga. Macam kau nak masuk, takkanlah kau nak masuk setiap bulan kau nak masuk Ultra tak boleh bang. Trail sebab kita takut nanti tergolek kat situ, patah kaki, kau tak boleh ada kerja. Tu satu lagi ni. Duit satu kan. Kau berapa banyak je yang kau boleh daftar. Sebab beza antara kos kau masuk road run dengan trail beza Jauh gila. Trail mahal gila bang. Aku masuk Merapoh itu hari 55 300 bang. 300 tu tak masuk kos. Tak masuk homestay lagi, travel budi pun dah habis. Nasib baik kau finish. Kalau kau DNF dah hambar. Sekali tu je lah kot masuk kan. Tapi ada setengah orang ni dia ketagih. Dia dah dapat, dia nak lagi ataupun dia tak dapat itu dia try lagi kan. Tapi satu benda pasal competition ni, kau boleh tahu diri kau kat mana. So kau tahu kau boleh push ke tak. Betul. Ataupun apa yang kau nak goal. So pada aku nak merasa je apa cerita dia, apa rasa dia selepas Ultra. Betul. 55. Tapi besoknya tu bila aku dia sebab aku berlari dengan kamera ke tu. Sebab aku dengan aku punya channel The Rush ni sepanjang aku berlari dengan kamera, aku bawa GoPro. Sepanjang. Tak adalah dia kejap off, kejap on. Sebab kamera dia tak boleh tahan lama, bateri kan. So aku berlari dengan GoPro aku. Yelah ni untuk purpose kau punya The Rush punya ni. Vlogging lah. Tapi bagus kan sebab input tu kau masukkan dalam ni, at least kau boleh lah cerita kan. Kalau kau tak expert pun kau boleh cerita. Boleh lah. Okay. Betul, content lah. Okay. Tapi fun. So alhamdulillah aku berjaya habiskan 55. Tapi the best thing is bila aku tamat tu, besok tu waktu time breakfast aku pakai 55 bang. Punya jalan berkepak bro. Dekat kedai nasi kerabu ni kan. Yang mana di Kelantan dah? Gong Musek. Aku sampai kepak sekali. Makcik-makcik bang, pakai selipar. Jalan tertengkut pakai baju 100 bang. 100 bang, yang kau nak kata apa? Masa tu aku kata macam, aku nak kuncup jadi lalat lah. Transport. Dia buat serentak Transform. Dia buat serentak. Dia maksudnya dia buat macam marathon lah. Dia ada fun run, ada long sekali. Tapi dia hari berbeza. Hari biasa tapi dalam satu event yang sama. Event yang sama, Merapoh. So Merapoh ni ada banyak kategori. Ada 10, 30, 55, 100 tadi. Dengan paling power, Abang Long Fadil. Memang orang kata level Maulana 164. Dia panggil 100 miles. Dia ada 100 km, 100 miles. So, adakah kau akan pergi situ? Ataupun 100 dulu? Dia sebenarnya aku tak nak umum kat sini tapi member aku cabar aku. Mahyudin kau yang cabar aku Aku bengang gila dengan kau tapi tak apa. It's a good positive punya cabaran. Dia kata bro, kau tengok makcik tu bro. Makcik bro. Jangan. Itu setan. Racun. Setan tu. Dia racun aku bro. Hari yang kita orang makan nasi kerabu tu, makcik tu lalu ada bukan seorang bro. Ada dekat 5 orang semua tim duduk 100. Kepak dia macam ni bang. Mesti dia tengok korang 55. Apa benda? Apa benda sebab dia 55? Dia perempuan ni veteran bang. Umur dah 50 bang. Tapi macam mana dia boleh, aku rasa mental ni dia lah. Sebab dia orang pun ada setengah ni, dia orang selalu hiking. Contoh kalau di KL ni kan di Broga lah, di apa ni? Betul. Apa di KL tu di PJ tu kan dia selalu every year. Betul? So dia every day aku rasa dia orang training dia kata dapat okey kan. Sebab trail ni is not about speed Trail ni is about endurance yang mana kau boleh rancang cara larian kau, jalan, lari sampai habis. Tak semesti lari dah. So aku ingat tu je lah cerita aku. So at least aku dapat goal aku tahun ni, alhamdulillah. Aku dapat title Ultra. Kepak bang, kepak bang. Dah naik pangkat lah. Budak-budak marathon 42 km tak payah belagak. Ada. Okey, tapi ramai budak-budak kita penjawat awal memang ramai gila. Betul. Yang ada potensi. Ada potensi. Even di kalangan kita macam Dr. Asmat dia cyclist, cyclist negara. Kan. Lepas tu Sheila Sami Velu, tapi dia dah tak run lepas dapat baby. Tak lari dah. Dia tak lari dah. Dia pun catat rekod dia. 1 jam 23 minit dekat Shenzhen, China. 42. Half marathon. Tapi dia gila. Jam, dia hari-hari kot jogging. Kalau korang ikut channel aku, dia episod pertama aku lah waktu aku mula-mula start. Dia Rush. Aku interview. Dia penjawat awam tapi steady bang. Dia penjawat awam yang atlet. Pro lah. Dia memang asal atlet pun. Perempuan. Menarik. Kalau
aku tak adalah cerita adventure kau, kan. Tak Aku apa, tak ada cerita. Whatever kau punya achievement, tak achieve ke, boleh kita share. Aku dalam hidup aku ni ada beberapa achievement lah yang aku pernah buat. Seperti mana kau tahu, aku sebelum ni aku memang daripada tahun 2000 kot, masa aku di universiti lagi, aku memang dah involved dalam training apa semua bagai. Aku buat training, buat motivasi dan sebagainya. Tapi satu matlamat aku dalam ni, bukanlah ultimate goal pun, sebenarnya benda tu simple je, tapi benda tu bagi ada setengah orang ni susah kot nak buat, sebab dia kena ada consistency iaitu buat buku. Tak silap aku, dia bermula tercetusnya aspirasi aku kenapa aku buat ni. Inspirasi aku adalah pada 2006 tak silap aku buat satu kursus dengan dengan Irfan Khairi. Irfan Khairi. Jutawan internet. Masa tu dia tengah meletup dia kat Dubai. Masa tu dia tengah meletup Memang tengah meletup. So aku panggil dia untuk bagi talk kat salah satu IPT kat Malaysia lah. Aku jadi organizer, aku jadi co penceramah dan dia salah seorang, dan aku panggil dia lah, Irfan Khairi. So dia cakap kat aku, dia kata, "Min, you nak pergi jauh dalam motivasi, training dan sebagainya, you kena buat buku." You mesti buat buku je. You mesti buat buku je. So punyalah lama aku kata, macam mana nak buat, susah kan. Sebab kita masa tu, dia bila internet ni dia terhad, kita pun tak tahu cara macam nak buku. Dia lah, aku dulu pernah buat satu novel masa aku sekolah. Selepas aku sekolah menengah tu, SPM dulu, aku masa cuti tu aku buat. Masa tengah break sebelum masuk universiti tu, aku buat novel. Adalah dalam 7-8 bab aku buat. Aku ada skill kat menulis tu. Tapi dia perlukan satu komitmen yang orang kata konsisten lah. Walaupun kau tulis sehelai lah kau buat kan. So daripada situ aku kata, okay, one day aku akan nak dapat satu buku. So aku dah start buat buku, dan alhamdulillah 2023 itu aku launch satu buku aku. Baru lagi. Aku dah baru lagi. Tapi buku ni dah agak 5 tahun kot aku buat. 5 tahun aku nak produce, nak cari dan sebagainya. Sekarang ni kita buat suara terbit kan. Suara terbit ni mudah sikit kita nak buat. Tapi pada masa sama kita nak... Sekejap, aku ni newbie. Apa suara terbit tu apa? Suara terbit ni... terbit sendiri? Terbit sendiri. Dia macam suara foto. Itulah. Selfie. Aku dia punya hina kat situ lah. Suara terbit ni buat sendiri, which is aku cari sendiri publisher. Sebab nak dapatkan publisher produce kau punya buku, pertama kau kena ada nama. Dan selepas tu kos buat tu dia memang ditanggung, tapi jualan tu dia akan ambil dalam 30 ke 40% daripada jualan. So banyak dia ambil. So memanglah dia yang ni, tapi dia ambil banyak. Aku duk fikir, kata tak payahlah. Dan satu lagi kena queue panjang. Aku ada hantar lah beberapa ni, tapi lambat aku buat sendiri lah. Aku kata tak apalah, aku buat course. Jumpa pula penerbit yang, bukan penerbit lah, pencetak yang boleh buat cetak sikit-sikit, 100 buku, 200. Cuma kos dia tinggi sikit. Tak apa, aku kata aku nak buat. Aku nak ada buku. Okay, alhamdulillah aku dah ada satu buku, nama dia buku Booster Diri. Dan yang kedua, aku sekarang ni dah retetan daripada itu, aku tulis satu lagi buku. Buku ni kalau anda berasa cukup. Ni pasal, bukanlah kata healing, tapi buku yang nak minta kau keluar daripada perasaan tak cukup. Sebab kita manusia, bro, banyak benda kita rasa kita tak cukup tau. Kita tak cukup tu, tak cukup ni, gaji kita tak cukup. Dulu kau gaji kerja 3,000, kau rasa tak cukup. Sekarang gaji kau 10,000 tak cukup lagi. Tak cukup juga. Aku kata, apa lagi kita nak? Jadi buku ni aku buat untuk kita berdamai dengan diri supaya kita kena cukup lah. Al-Quran pun kata kita kena cukup. Tapi kita sendiri kena sedar diri bahawa sejauh mana kita nak pergi, kita tak akan cukup. Kita nak bertanding. Setiap hari bangun pagi kau nak bertanding tau dalam diri kau. Kau nak bertanding. Kau nak bertanding dengan orang, kan? Kau nak bertanding, nak pergi kerja, berebut-rebut, nak kejar traffic light pun kau bertanding, kan? So bila kau ada energi yang sentiasa nak bertanding, kau akan banyak hilang energi kat situ. So sebab tu aku buat buku ni, tapi buku tu tak terbit lagi. InsyaAllah dalam tahun ni 2026 ni aku tengah usahakan, sekarang ni tengah editing design dia sikit. Kau bawa tak? Kalau bawa boleh tunjuk. Alamak, aku tak bawa buku tu. Tak apa. Aku rasa aku insert tu nanti gambar. Nanti insert gambar tu. Itu buku pertama, Booster Diri. Booster Diri yang dengan kedua,
Kalau kau berasa cukup. Kalau kau berasa cukup. Yang itu in the pipeline lah, belum lagi kan? Paling dah siap. Dah siap dah? Dah siap. Manuskrip semua dah siap. Okay, Cuma tinggal sekarang ni tengah edit design saja. Dia punya design dalam buku tu kena ada design sikit kan. Itu pun aku buat sendiri bro. Serius lah? Aku 100% semua? Ya, sebab aku pandai lah sikit buat design. Mata kreatif lah. Mata kreatif lah. Jadi aku buat sendiri. Tapi saya slow lah sebab kita sambil kerja. So, sebab dia buku ni, dia adalah terjemahan minda kau bro. Kat mana lagi perterjemahan minda kau, cara kau berfikir kalau bukan melalui buku ataupun melalui macam ni, fokus. Betul. Sebab kalau kau duduk sembang kedai kopi, macam aku cerita kat kau, kita sembang banyak idea bro, tapi kau tak dokumenkan dia. Dokumen dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk buku fizikal, buku fizikal tak guna. Jadi that's why banyak penulis-penulis buku, dia asalnya dari seorang yang pemikir. Bila dia fikir, dia terjemahkan benda tu, dan kalau orang tu kuat pemikiran dia, dia boleh mempengaruhi melalui penulisan dia. Sebab tu Hamka dia seorang pemikir asal dia. Betul. Walaupun dia ulama juga kan. So macam mana dia nak terjemahkan dia punya pemikiran dia supaya kepada masses. Jadi supaya orang ikut, dia kena melalui penulisan. Sebab tu kalau dulu orang-orang yang menulis ni, dia boleh influence orang untuk setting ke mana arah political inclination. Kan, kalau contohnya macam China kan, sebab tu ilmuwan penulis-penulis ni dia jaga betul-betul, sebab orang ni yang berupaya membuat penulisan, produce satu penulisan, akhirnya rakyat boleh ikut tau. Jadi sebab tu kita kat Malaysia ni pun kita kena produce banyak penulis lah. Walaupun penulis itu susah, tetapi dia mesti bermula. Macam sekarang ni, kalau trend sekarang ni thread. Kau perasan lah thread dia macam dia, kadang-kadang kau ada terfikir sikit, kau thread lah. Kau ada, kalau dulu tweet lah, kau terpaksa sikit ni. So kalau konten ataupun penulisan kau tu menarik, orang boleh follow tau. Apa jadi dengan Twitter lah? Twitter lagi? Twitter lagi. Tapi dia sekarang ni ancaman dia thread lah. Sebab thread di bawah apa nama ni, Google kan. Ni Facebook lah. Facebook si Mark Zuckerberg. Jadi Twitter ni kan, aku baru create thread. Aku pun baru. Tapi aku rasa wadah yang mana orang yang follow thread ni dia suka membaca tau. Kalau TikTok kan tengok video. Tengok video. Sekarang ni aku rasa TikTok dah mula mess up dengan benda-benda yang ngarut lah, dia campur. Dia campur dan lebih kepada orang nak berniaga. Aku rasa macam tu. Sebab dulu TikTok ni dia start dengan orang bergelek-gelek. Bila COVID datang, orang dah mula gunakan sebagai platform untuk education, untuk apa-apa sharing. Tapi sekarang ni dia dah pergi ke perniagaan pula. Betul. Ramai gila affiliate kat Malaysia ni dah gunakan platform tu untuk berniaga, dan aku rasa beribu kot nak buat duit melalui tu. So sekarang ni orang akan berubah ke satu platform yang baru. Dan aku perasan bro, kalau kau perasan lah, setiap media sosial yang baru tumbuh, dia mengikut generasi tu. Macam kita zaman generasi kita mungkin Facebook lah, ataupun sebelum tu Friendster. Tapi Friendster aku tak ni sangat kot. Lama gila tu. Ada lagi satu, bukan Friendster, apa lagi? Alah. Apa, Yahoo Messenger? Tu lagi old school tu. Tak, dia ada lagi yang zaman-zaman buat band, yang mata pakai celak. aku terpengaruh lah band tu kan. So semua budak-budak band kena ada akaun social media. Aku dah lupa nama benda lah. Ada. Tapi aku dah lupa lah. Kalau siapa tahu boleh komen. So macam generasi TikTok, generasi Z kan, Gen Z dia TikTok kan. Yang baru ni budak alpha ni thread lah kan. So dia tengok situ. So aku rasa perkembangan media sosial ni dia akan berkembang ikut media, ikut umur dan generasi. Pengguna, dia audience. Aku rasa benda tu itself dia tak ada negativity. So sebenarnya negativity tu datang daripada orang yang menggunakannya. Semua benda ni insya-Allah dia boleh jadi benda yang baik. Social media ni. Tak kisahlah apa nama, Twitter ke, Instagram ke, FB ke, macam kau kuat kat mana? Kat banyak aku. Banyak post ke apa ke? Aku cakap dengan kau, aku start 2020, aku dah mula slow down media sosial je ni. Aku dah slow, aku dah tak banyak post.
Sebabnya aku mengalami satu masalah sakit kepala. Aku tengok banyak sangat media sosial sakit kepala. So aku stop, aku malas nak tengok. Aku tengok tapi aku tak pergi deep into lah. Aku tak pergi sangat ke dalam. So aku slow down. Ini kita dah masuk bab Aris ni. Yes. Kalau Aris ada kat sini, dia memang akan cerita bab social media, gadget tu semua. Dia memang expert lah buat PhD kan. PhD. So lepas tu sekarang baru aku nak start aktif balik sebab aku rasa macam melalui penulisan aku rasa kita boleh sampaikan something. Betul. So aku ingat kalau beberapa tahun ni aku punya mind aku hanya sekadar dalam kepala aku je. Sebab tu aku nak buat projek ni. Sebab aku rasa dia macam ni tau bro. Aku tak tahu kau rasa ke tidak. Sebab bila kau lama-lama semakin kau masih berumur, kau akan semakin reserve. Reserve. Masuk reserve ni kau komen pun kau malas nak cakap. Kalau kau dalam mesyuarat pun ada junior kau berapi-rapi bagi idea. Padahal kita benda tu kita dah tahu dah idea kau memang tak jalan ni kan. Sebab kita pernah macam tu kan. So kita banyak reserve, kita tak nak lawan. Kita tak nak, dia nak berkreativiti biarlah kan. Silakan. Kau melalui situasi tu nanti kau mula dah malas nak berhujah, berdebat. Yes. Sedangkan kau ada kau punya pendirian kau sendiri dan kau tahu betul kau macam mana, salah kau macam mana. Yes. Lepas tu Yalah, bila akhirnya kita reserve, kita mula banyak berfikir sama-sama dalam kepala kita je. So dia benda tu niatnya kita tak nak kecilkan hati orang, kita nak jaga hati orang, tapi akhirnya dia akan makan diri kita bro. Sebab aku rasa macam dia berfikir dalam diri aku sendiri, aku seorang-seorang, dan akhirnya contoh aku cakap kau mudah aku punya vocab teruk hilang. So aku nak boleh sampaikan satu-satu maksud tu, kadang-kadang aku lari pop. Kalau dulu kita bercakap mulut ni dah laju je sebab kepala kita fikir 3 perkataan 4 perkataan yang ke depan kita nak fikir apa. Sekarang belakang Aku rasa faktor usia pun ya juga tu. Usia dan juga latihan kau bercakap. Sebab kalau bila kau selalu bercakap, kau akan lebih banyak vocab macam sebab language language kan dia mesti kau kena training. Kalau kau tak bercakap, dia takkan ada je vocab amali. Macam English kau tak banyak bahasa English, kau boleh nak teraba-raba, kau power English kot. Sekarang ni aku rasa agak tak jumpa ayat yang sebenar kan. Dia macam Bangla pam minyak Bangla pam minyak dia tahu standard je, biru kah kan, hijau kah, kuning kah, baru kah, lama kah. Awal-awal dia datang Malaysia. Lepas tu lama-lama dia dah duduk seminggu, duduk sebulan, vocab dia banyak. Last kali dia boleh kahwin dengan Melayu. Boleh bercerita, boleh ayat bro. Ayat power ayat dia lagi power pada kita. Samalah kita pun. So benda tu lah. So that's why projek ni datang Macam mana datangnya ni aku rasa aku kena buat balik projek tambah pahala aku yang stop hari tu. Video memang berjalan je tapi dah tak buat. So aku nak buat sekali ni. Bukanlah nak famous pun, cuma nak educate orang ataupun nak share dengan orang apa yang ada dalam kepala. Yalah mesti ramai yang tak setuju pun apa yang kita fikir. Tapi tak apa, aku rasa sebab kau ada channel kau sendiri tau. Yes. So itu adalah hak kau nak letak apa. Aku pun sebab aku just suka running. So aku letaklah ikut suka hati aku lah. Aku letak aku main gitar. Yes. Aku running. Yes. Kan aku suka kasut running jenis apa. So ikut akulah. Kalau orang tak setuju tak apalah kan. Tak apalah. So sebab satu benda, kalau kau tengah buat apa-apa statement dekat FB, aku nampak akan banyak netizen yang dia main hentam. Dia panggil keyboard warrior. Dia orang ni wujud bro. So betul. Dia sama ada kau nak pekatkan telinga ataupun kau nak bergaduh dengan dia sekali kat situ. Tapi aku lebih suka bergaduh. Aku suka bergaduh? Aku tak dah, sebab aku duk fikir sekarang, kata kat track aku bukanlah bergaduh, aku suka lawan lah. Okey, kita fight lah. Sebab dia orang ni pertama sekali, dia orang bila dia komen dan kita balas, itu je dia matlamat dia. Dia tak suka komen dia. So kita lawan lah. One to one by one lah. Betul tak? Kan? Kita one by one, tapi janganlah ambil hati. Sebab mamat tu dia keyboard warrior, dia memang dalam hati dia tak ada apa-apa pun rasa. Kalau orang kutuk maki dia pun dia relax je. So kita kena fikir sama macam dia tau. Kita jangan duduk kita pula kecil hati. Oh celaka betul. Dan orang aku biasa perasan keyboard warrior ni, kalau kau klik kat gambar dia
Dia tak ada posting pun Tak ada bang. posting pun. Dia tak ada posting. Dan benda yang dia cerita tu, yang dia usik kau tu, dia tak ada tulis buku pun. Tak ada. Dia tak ada channel YouTube pun. Ada. So orang macam ni, orang kata Dia terperangkap kau- dalam diri dia. kau kena jawab balik dengan benda yang wisdom lah. Yeah. Kalau kau jawab balik benda yang bodoh yang dia ungkit kan, nanti takut dengan kau sekali terheret dalam lembah kan? Lembah kehinaan itu. Kehinaan. Okey bro, kita dah panjang. Betul. Dah Anyway, just a head start. Aku suka kau punya penerbitan buku tu sebab dekat KPT kita ada sesi telaah. Ni Aku dah pergi bro itu. Oh, dah pergi. Oh, dia orang jemput Aku dah jemput kita. Dia orang dah jemput dia jemput dah? dengan join sekali dengan Datuk Megat. Alah, sayangnya. Dah pergi dah pergi. Aku dah bagi. Okey lah. Aku Okey, dah untuk dekat luar sana, siapa yang nak join sesi telaah, KPT boleh kata every week lah. Every week, Dekat lobi Kementerian Pendidikan Tinggi, kita orang ada buat sesi macam bedah buku tau. Yeah. Nama dia telaah. So siapa-siapa author, sebab baru-baru ni aku dah jemput kawan kita sendiri. Muhaimin. Sebenarnya aku dah jemput kau. Ya. Tapi rupa-rupanya KPT dah jemput kau. Aku dah tak KPT perasan. dah jemput aku. So KPT dah jemput Azimin. Seminggu sebelum Muhaimin. Oh ya ke? Nombor 2 Muhaimin. Muhaimin ni penulis buku Aksi Ketenteraan, Skuad Taring Nusa. So Skuad Taring Nusa tu dia cuba untuk, itu pun sama macam Azimin punya cerita tadi. Dia nak mengeluarkan Idea. apa yang idea yang ada start dekat dalam otak dia, sebab dia pernah ditempatkan sebagai one of team pemantau keamanan dekat Mindanao. So dia nak ceritakan balik apa dia punya pengalaman kat sana. So dia tak boleh cerita hal sebenar. Ya, tapi So dia kena buat story fiction. lah, buat Fiction fiction lah. Menarik. Okey bro. Okay, so aku rasa kita dah almost sejam Sejam. kat sini. Kamera okey lagi, steady lagi. Okay, cameraman tak ada. So aku ingat kesimpulan yang kita boleh buat kat sini untuk yang kau punya buku tadi ialah sekarang ni walaupun orang banyak social media, tapi physical book always important. Betul tak? Banyak pun orang terbit sekarang. Walaupun digital banyak, tapi buku tetap banyak. Buku tetap banyak kan? Betul. Satu lagi sebab kita kena potong sebab Ada banyak lah. Mesej rumput. Dia memang jaki dia gitu. So anyway, aku rasa it's a good start untuk kita punya sembang Okay. Apa nama kita plan akan jemput ramai lagi lah lepas ni. Kita bukan kami je. Bukan kita je. So kalau korang ada idea untuk nak ketengahkan siapa yang kita boleh feature dalam sembang ni, boleh komen lah kot kat bawah tu. Boleh komen. Kan? Lepas tu pesanan penaja, Min, kalau ada penaja. Okey. Untuk episod pertama, walaupun Costa ni dia tak taja kita, tapi kalau siapa-siapa yang nak taja, so kita boleh ni lah. Bukan apa pun untuk membiayai kita punya teh pagi-pagi kan. Okey, itu saja kot race. Go start. Kita kena start dan konsisten. Lepas tu kita tengok macam mana dia pergi dia. Kalau orang suka tak suka style kita, kita bukanlah tak layan, tak apalah. Ini kita punya karya kan. Karya kita patut kena hormati. So aku ingat tak ada apa lagi. Okay. Kita tutuplah kita punya sesi podcast kita hari ini dalam Sembang So untuk korang kat semua, tolong berikan aku like, subscribe dan tekan butang loceng kat bawah tu untuk 2 channel. Satu, Projek Tambah Pahala. Nombor 2 ialah untuk The Rush. Untuk kita support supaya kita dapat grow sama-sama lah. Betul. So kita akan insyaAllah siarkan dekat 2 platform lah. Tadi dekat Projek Tambah Pahala dengan The Rush. Itu saja daripada aku. Your last word ada? Okey, tak ada, itu saja. Terima kasih kerana menonton episod yang pertama. Kita akan boom. Kita boom. Syakalaka boom. Saya boom. Okey, thank you. Apa kita punya hashtag kan? Sembang ni hashtag dia apa? Sembang Sembang. Sembang macam sempoi. Hashtag Sembang Sembang Alright, itu saja. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.